Okay, geng, sekarang kita berada dekat jalan area belakang Bukit Bintang. Kita nak tengok beli samosa. Samosa kat sini sangat sedap, geng. Saya pernah makan samosa kat sini. Okay, kita kat area jalan Bukit Bintang ni. Alright, kita nak cari samosa yang sedap kat sini. Dia punya samosa memang power. Saya nak tunjukkan ke orang. Jom. Area ni agak busy sikit. Kita nak tengok samosa ni. Ini dia, geng, samosa. Ni roti manis. Sedap, geng. Samosa dia ni. Bada puff. Oh, bada puff, geng. Samosa. Samosa. Yes, name is samosa. Samosa. One minute. What's inside here? Name is the puri. This one, what inside here? Also samosa, but there is the potato and onion. Here is the potato. This one potato. Alright, here we go. Samosa. They're almost finished. His name is jalebi. Jelly? Jalebi. Oh, jalebi. Your Philippine jalebi is the. Jalebi. Yeah, jalebi. Like this. This one sweet, right? Yeah, sweet. Oh, sweet one. Wow. Okay, geng, kita dah settle. Thank you. Welcome. Ya, kita dah settle beli kita punya samosa. Nanti kita nak rasa taste macam mana. Kenapa samosa kat sini sedap? Isi dia padat, very crispy, and yes, of course, nyamai. Okay, kita kat sini, geng. Sebelah ni ada nasi campur. Ni pun ada samosa kat sini. Okay. Okay, lepas ni kita akan tengok pergi makan. Mana kita nak makan dengan geng kita. Stay tune. Samosa yang kita beli tadi, tu tadi pada puff tadi, tu besar, geng. Okay, samosa. Okay, aku pada kita orang, if you guys go to Bukit Bintang kat samosa, ni is the best one. Ada piring ni, dapat aku ni samosa very big, sedap. Dalam dia ada dal, ada tu ada kentang, ada campur dengan bawang sayur. Right? Korang tengok bunyi dia. Bunyi dia, geng. Nah. Nah, samosa ni sedap, geng. Tengok ni dalamnya. Sedap. Okay, first bite ke orang. Rempahnya memang kau-kau. That's why samosa tu sedap. Rempahnya, dia. Ada tempat lain juga jual samosa, tapi yang ni paling sedap lah. Kedai tadi tu. Kalau pergi KL, confirm kami orang akan datang pergi kedai tu. Yang tadi tu. Crispy. Laku ni. Mau habis tadi. Ampurauga paling suka makan ni, geng. Ampurauga. Kalau korang pergi ke channel je, Mimi Blogger, dia selalu introduce kami orang tempat ni. Sedap. Pergi ke channel dia, Mimi Blogger, dia boleh makan ini sampai 5 biji. Bam mamai. Yap.
Yang pun dalam ya, dal, sayur, kentang, nang nyamai. Aman. Sedap kan? Puas hati. Okey, sekarang kita belajar di KL. Baru sampai tadi. Tadi kita pergi ke Lalaport kejap. Sekarang kita baru masuk hotel dengan geng-geng kita. So first thing first, yang ini paling pertama sebelum kehabisan. Banyak lagi ni geng. Ini apa benda dalam ni tak pasti. Oh, ini kentang dalam dia. Saya rasa geng kosong lah ni. Mentega ke? Okay, saya habiskan saya punya ni. Sedap kan? Besar ni, very big. Orang tengok besar. Puas hati. Kalau kat Kuching, Sarawak, saya dah rasa tu terus terang. You cannot find this taste of samosa. Cannot find. Aku dah survey dah. Tak ada yang rasa macam ni. Dah. Betul. Ini betul-betul rempahnya. Silap kedekut rempah. Crispy. Isinya banyak dia. Ada samosa, isi dia sikit, tepung banyak, si best. Kedekut. Ini cun-cun, besar, crispy, isi banyak. Hanya RM1.50. 150. Kita minum petang cun tu. Okay. Thank you for watching. Petang tu kita review samosa. Jumpa di next video. Banyak lagi video lepas tu. Stand by untuk Kedai Vlog. Subscribe, sharekan video. Siapa suka makan samosa, komen.